boleh. Okey geng, dah siap. CJ pun dah buat, corner pun dah layan. Jom, masanya nak balik rehat. Lan, Nampak lah alright geng, jom. Sini ada satu, sana pun ada satu, ada tiga lah. Jom. 0 kilometer. Sambung. Alright. Okay, yang paling penting kita boleh minum kopi lah. Yang tu paling penting lah. Okay, saya duduk dekat Betong juga ni. Bandar-bandar dia, kedai korang tengok sendiri lah. Dia sebut apa, ejaan dia daripada Cadoi. Okay, so kita nak minum kopi dulu. Yang ni biasanya saya minum cappuccino je. Yang lain tu tak berminat lah. Latte sama lebih kurang lah. Dia foam lebih jadi cappuccino, foam kurang jadi latte. Itu je beza dia. Jom kita hirup yang pertama. Oh, ini padu kan. Ini betul-betul kopi lah. Okay, so hari ni memang hari yang terakhir dekat Betong. So saya pun nak gerak dah. Motor pun dah standby, barang pun dah standby, bilik pun dah check out. So tak ada benda lah. Nanti kita jumpa lagi di next video. Mungkin dekat luar tu check out apa semua tu tak tunjuk lah kan. Border pass apa semua tu dah biasa dah sangat. Nanti kita sambung lagi. Okay, apa yang menarik saya kongsikan. Jom kita lacol. Okay geng, so dah nak balik lah. Dah nak balik. And then dia orang beli dekat ni Kasong wholesale. Tahulah beli apa. Saya pun tak ada rasa nak beli sangat lah. Ini macam kedai borong lah. Kalau kau nak beli bundle, nak beli buat minum ramai-ramai ataupun menega ke, beli lah. Okay je kot. So jom, nak gerak dulu lah. Panas geng. Jalan. Alhamdulillah dah selesai semua. Dah benda dah beli, dah apa orang kata, dah pergi jalan dan sebagainya. And ni dah masuk waktunya kita nak pulang ke border. And dia orang mengundi ni. Dia orang mengundi calon untuk daerah Yala ni. Dia orang berkemping lah. Berkemping semalam. Hari ni dia orang dah cabut undi lah. Tengok. Nanti umum 8 malam waktu Thailand. So hari ni agak okey sih sebenarnya bila dia orang mengundi. Hari nak mengundi kan, alkohol, clubbing semua tidak dibenarkan. So lepas pada pengumuman dia orang menang tu, barulah korang boleh berminum-minum. Okay, kalau macam sekarang memang tak dibenarkan lah. Pasal bila yang saya dapat tahu, bila dia mabuk, so dia undi tak tahu dia undi siapa kan. So dia tak nak jadi macam tu. Dia cuba elakkan daripada orang mabuk. Itu sajalah. Bagus lah. Satu benda yang kita datang, orang tak ada jual alkohol dan orang mabuk pun tak ada. Itu antara satu benda yang saya suka lah. And kita dah menuju ke border lah kan. Dah 2 hari kat sini. 3 hari je. Bukan 2 hari, 3 hari. Yang ni kedai apa tak tahu lah. Best lah. Tapi cuaca sini nampak macam mendung. Tak macam semalam. Semalam memang panas. Hari ni mendung. So semalam pun rezeki lah dapat tengok awan nano. Tapi saya tak naik lah. Bukan kata takut, tak. Rasa macam yalah tak ada apa kot. Kalau bawa family, okay, best. Tapi dia orang naik lah.
Okay. So kita jumpa selepas sepadan nantilah. Ini tak ada apa, on the way nak pergi sepadan je. Betong ni sebenarnya macam bukit lah kan, kawasan-kawasan bukit. Nak kata macam Kemaran tu tak adalah sejuk macam Kemaran tinggi tu, tapi dia kebanyakan corner dengan bukit. Corner bukit macam tu. So bagi yang suka mengembara dekat jalan-jalan berbukit bukau, boleh datang ke sini. Pasal best lah, jalan dia best lah. Tak kata cantik tu okey, tak ada lubang, cuma atas jalan tu macam-macam lah, pasir tu macam sikit lah. Okay, kita jumpa nanti. Jom. Ya, bagi balik tu. Okay, Alhamdulillah dah selesai. Kita cop pasport dekat Malaysia. And then tak adalah, kita dah nak balik lah. Alhamdulillah. Ya Allah. Okay, so kita jumpa next video lah. Saya pun tengok cuaca. Cuaca memang geng saya lah. So saya gerak dulu. Kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton video awal sampai habis. Semoga korang terhibur lah dengan konten-konten yang sedikit-sedikit ni saja je kan. Buat seronok-seronok, buat semangat nak ride. Roadblock polis. Okay geng, so itu sajalah video untuk kali ni. Kita jumpa di next video. So kita pun nak balik. Lan, bagi. Oh, boleh. So jom kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Bagi boy. Jom.